Ya Rasulullah, siapa yang paling dekat duduk dengan kamu di padang mahsyar nanti? Ya Rasulullah, siapa yang paling hampir dengan kamu di padang mahsyar nanti? Simple. Jawapan Nabi pun simple. Apa? Aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu. Ringkas ya. Lepas tu kita pun tutup kitab, start motor, derah balik. Roti canai lah, apa semua. Hak aktsarukum alayya salatan tu tahun lepas pun dengar, bulan lepas pun pernah dengar, 3 tahun lepas pun pernah dengar, tak selawat-selawat pun juga. Sebab apa? Sebab tak reti nilai orang hak dekat dengan Nabi di padang mahsyar. Tuan-tuan dengarlah ceramah tentang di mahsyar, baru tuan-tuan boleh nilai betapa besarnya apabila orang tu duduk sebelah-sebelah dengan Rasulullah di padang mahsyar.